Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa amalan yang sangat utama dilakukan pada bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Pertama adalah solat fardu. Jagalah solat fardu dengan sebaik mungkin. Solatlah di awal waktu dan solatlah secara berjemaah. Nabi SAW bersabda, antara amalan yang terbaik adalah solat di awal waktu. Amalan yang kedua yang utama adalah berpuasa dengan sempurna. Nabi SAW bersabda, man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, maka diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Amalan yang ketiga yang sangat utama di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Perbanyakkan bacaan Al-Quran di bulan Ramadan, kerana bulan Ramadan bulan yang diturunkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang diturunkan Al-Quran. Amalan yang keempat yang utama di bulan Ramadan adalah bersedekah. Apabila tibanya Ramadan, Nabilah orang yang paling dermawan. Dan amalan yang kelima adalah salat tarawih. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan keimanan dan pengharapan pahala, maka diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Itulah 5 amalan yang paling utama di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Marilah kita sama-sama rebutkan 5 amalan ini, kerana kita tidak pasti sama ada kita masih hidup ataupun tidak untuk Ramadan tahun depan. Marilah kita sama-sama amalkan beberapa amalan ini bersama-sama. Salam Ramadan Karim. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kami dan amalan kamu semua. Jom buat amal dan sampaikan.